Doktor pun sekarang dah canggih dah peralatannya. Tangan aku ni ada kamera untuk kita tengok dalam enjin. Enjin cik ni dah penuh dengan kayap ni. Berat masalah macam ini ni. Yang macam hitam-hitam macam kayap tadi tu namanya karbon je. Karbon ni lah punca jadi malas enjin ni. Karbon ni lah punca sebenar enjin jadi lemah, tak ada power, hilang pickup. Caranya kita buat karbon blasting. Kau hitam segala. Lepas buat ni, pickup mencanak, lebih jimat minyak. Okey, aku dah siap buat. So, korang tengok ni. Kau tengok piston ni. Semua karbon-karbon yang tadi dah dia punya kerak-kerak tadi semua dah pecah. Tapi aku nak kena start dulu, kena runningkan dia biar dia burn semua karbon. Lepas ni kita tengok. Ini baru bersih. Korang bila lagi nak buat karbon blasting ni? Nak tunggu enjin korang jadi malas dulu baru nak buat ke? Kalau nak buat, ni sini datang kat Dr. Dayah.